Westside. Macht euch platt, Mann. Remix for you, Party Break Slip. Wir gehen steil. Diamant auf meinem Hals, Glanz wie Stahl. Was zu laut, egal, egal. Diamant on my neck, feel that pain. Remix for you, break that chain. Diamant auf meinem Hals, Glanz wie Stahl. Was zu laut, egal, egal. Diamant on my neck, feel that pain. Remix for you, break that chain. Ich komm rein, alles zittert, alles brennt. Bila kita tengok dekat sini, adalah penggunaan main switch dia adalah 63N. ok, MCB 3 pole. ok, so untuk RCCB 63M, tapi kesilapan dia pakai 300 mAh. So yang ni kita kena tukar yang baru lah. ok, untuk rumah baru ST tetapkan mesti ada 2 RCCB lah. Satu untuk mengawal litar pencahayaan, satu lagi adalah mengawal litar kuasa. So yang tu sepatutnya untuk rumah baru siap mesti kena ada 2 RCCB. ok, yang kedua, bila saya buka ni, saya tengok satu lagi penggunaan MCB C32. Untuk C32 ni sepatutnya tak boleh pakai lah, kecuali melibatkan ring skirt ataupun ada aircon 5 horsepower ke atas. ok, so bila tengok dekat sini ni ada satu kabel double, so kita akan check lah nanti. ok, paling maksima yang ST benarkan adalah C20 untuk soket plug, water heater dan aircon. Lepas tu litar cahaya adalah C10. ok, yang kedua. Yang ketiga adalah ada double dekat MCB. So satu MCB ada 2 kabel, banyak pula tu. ok, bila kita kira tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ni pun 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lepas tu ni 19. So kita akan check lah kenapa double ni. Kita akan check lah apa circuit dekat sini. ok, double ni disebabkan DB box dah penuh. So sepatutnya untuk pembinaan awal rumah ni, sepatutnya electrician sebelum ni kena tetapkan DB box yang